PKR mengingatkan pimpinan parti di semua peringkat supaya berhenti bertelagah isu yang remeh dan tidak memberi kebaikan kepada parti. Sebaliknya fokus bekerja demi rakyat. Presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengingatkan ketua cabang yang malas bekerja supaya mengambil cuti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan mini convention PKR Kelantan di Kota Baru pada 18 April. Anwar berkata Setiausaha Agung Parti diberi kuasa penuh untuk menilai prestasi mereka. Selain itu, beliau turut menyelar pimpinan yang hanya bersemangat dan lantang ketika merebut jawatan pada pemilihan parti namun culas selepas menang. Masalah. Siapa tidak ada masalah? Bagi tahu siapa di dunia yang tidak ada masalah? Semua ada masalah. Jadi, kalau mula dengan fikir masalah, dia tidak selesai. Anggota 2 tahun yang lalu 30, sekarang pun 32. Mesyuarat sebulan sekali pun malas. Jadi ketua-ketua cabang ni kalau malas mesyuarat, ambil cuti sekarang. Setuju atau tidak? Ya. Setiausaha Agung diberi kuasa penuh untuk nilai. Nak pimpin, buat cara pemimpin. Ini negara memerlukan rakyat dan pimpinan yang sedar, yang mau membela nasib rakyat, yang bekerja ikhlas untuk angkat martabat negara ini. Yang lembab, yang malas, yang kuat merengek, ambil cuti. Saya bagi borang cuti. Tapi kalau mau selamatkan negara ini, ada cita-cita murni, bawa perubahan, kena kerja.